Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris bin Ani daripada kumpulan Khalid Awalid. Kami akan membentangkan tentang faraid. Mari kita mendalami tentang faraid dengan situasi yang saya akan ceritakan ini. Nadira meninggal dunia akibat dibunuh oleh anak lelakinya bernama Tarmizi. Nadira juga mempunyai 2 orang anak perempuan, 2 orang cucu perempuan daripada anak lelakinya Tarmizi, 1 orang cucu lelaki daripada anak perempuannya, 2 orang adik perempuan kandung iaitu Wafa dan Hanisa, serta 2 orang kakak sebapa iaitu Iza dan Sulaikha. Jadi, berapakah bahagian pusaka untuk setiap waris tersebut? Dan saya akan melakarkan jadual untuk menyelesaikan masalah pusaka tersebut serta berikan dalil dan hujah bagi bahagian yang diterima oleh waris. Untuk memahami lebih mendalam dalam situasi Nadirah tadi, di bawah ini terdapat satu lakaran senarai nama waris yang ditinggalkan si mati iaitu Nadirah. Baik, kita tengok di bawah terdapat ada 10 nama ahli ataupun 10 nama waris. Yang pertama sekali iaitu anak lelaki bernama Tarmizi, yang kedua anak perempuan yang pertama, seterusnya anak perempuan yang kedua, kemudian cucu perempuan kepada anak lelaki yang pertama dan juga cucu perempuan kepada anak lelaki yang kedua, seterusnya cucu lelaki kepada anak perempuan, dan adik perempuan kandung iaitu Hanisa, adik perempuan kandung iaitu Wafa, dan kakak perempuan sebapa iaitu Iza, dan yang terakhir iaitu kakak perempuan sebapa yang bernama Zulaikha. Baik, kita boleh tengok dekat lakaran di bawah terdapat ada gambaran yang dipangkah iaitu tidak tersenarai sebagai waris. Baik, seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani. Hari ini saya akan membentangkan penentuan waris yang berhak dalam kes ini. Pertama, anak lelaki bernama Tarmizi tidak layak mewarisi harta ibunya. Ini kerana beliau telah membunuh ibunya. Menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembunuh tidak mewarisi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tarmizi dan Ibnu Majah. Hal ini dikenali sebagai hijab pengharaman, iaitu pengharaman sepenuhnya hak mewarisi. Kedua, waris yang layak ialah 2 orang anak perempuan dan 2 orang cucu perempuan daripada Tarmizi. 2 anak perempuan berhak mendapat 2/3 manakala cucu perempuan melengkapkan bahagian tersebut. Ketiga, waris yang terhalang. Cucu lelaki daripada anak perempuan bukan waris faraid. Bukan waris faraid. 2 adik perempuan kandung terhalang kerana bahagian 2/3 sudah dipenuhi. 2 kakak sebapa pula terhalang oleh adik-beradik kandung yang lebih utama. Kesimpulannya, penentuan waris bergantung kepada kedudukan nasab dan tiada halangan seperti pembunuhan supaya pembahagian selari dengan hukum syarak. Dengan ini berakhirlah pembentangan saya. Sekian, terima kasih, dan saya paskan kepada kumpulan kepada ahli yang satu lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Osman akan terangkan tentang bahagian anak perempuan dalam pembahagian faraid. Baiklah, untuk anak perempuan ni ada beberapa keadaan yang kita perlu tengok untuk tentukan bahagiannya. Untuk yang pertama sekali, kalau si mati ni tinggalkan seorang anak perempuan sahaja, anak perempuan tu akan dapat 1/2 daripada harta pusaka. Dalilnya adalah daripada surah An-Nisa ayat 11. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud,
Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2. Jadi mudahnya untuk keadaan pertama ni, seorang anak perempuan yang bersendirian mendapat 1/2. Baiklah, kemudian untuk keadaan yang kedua pula, kalau si mati tinggalkan 2 orang anak perempuan atau lebih, mereka ni, bahagian mereka ni ialah 2/3 secara bersama. Dalilnya juga daripada surah An-Nisa ayat 11, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya jika anak-anak perempuan itu lebih daripada 2, maka bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Jadi 2/3 ni adalah bahagian untuk semua anak perempuan secara bersama. Bukan setiap seorang tu dia dapat 2/3. Okey, baiklah, untuk keadaan yang ketiga pula, kalau anak perempuan mewarisi bersama anak lelaki yang layak menerima pusaka, anak perempuan akan menjadi asabah bil ghair. Kerana apa? Okey, dekat sini kita tengok. Maksudnya, anak perempuan akan menerima pusaka bersama anak lelaki secara asabah. Pembahagiannya pula ni adalah 2 bahagian untuk anak lelaki dan 1 bahagian untuk anak perempuan, atau nisbah 2:1. Kalau kita lihat pula pada kes Nadirah ni, si mati ni meninggalkan 2 orang anak perempuan. Jadi berdasarkan keadaan yang kedua tadi, kedua-dua anak perempuan mendapat 2/3 secara bersama. Dalam kes yang sama ni juga, Nadirah mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Tarmizi. Tetapi Tarmizi ni telah membunuh Nadirah, iaitu si mati. Jadi Tarmizi ni dia terhalang daripada menerima pusaka kerana pembunuhan merupakan salah satu penghalang pusaka. Sebab itulah Tarmizi ni dia tak menerima pusaka dan tidak menjadi anak lelaki yang mewarisi bersama 2 orang anak perempuan. Jadi untuk kes Nadirah ni, 2 orang anak perempuan tersebut menerima 2/3 secara bersama. Baiklah, itu sahaja penerangan saya untuk bahagian anak perempuan. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan saya untuk meneruskan pembentangan. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashraf, KIDL 24090433. Saya akan membentangkan tentang bahagian yang diperoleh adik perempuan kandung. Baik, kalau ikut penuhnya, adik-beradik perempuan kandung ni antaranya dia layak mendapat 1/2 dengan syarat jika si mati meninggalkan dia sahaja, sendirian. Cuma ada satu adik-beradik perempuan kandung. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nisa ayat 176. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu falaha nisfu ma tarak. Sadaqallahul azim. Artinya, iaitu jika seorang mati tidak mempunyai anak dan ia mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Yang kedua, adik-beradik perempuan kandung layak mendapat 2/3 apabila terdapat wujud lebih 2 atau terdapat wujud lebih daripada 2 orang atau lebih adik-beradik perempuan kandung. Berdasarkan ayat yang sama, surah An-Nisa ayat 176. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in kanat ithnatayn falahuma ats-tsulutsani mimma tarak. Artinya, kalau pula saudara perempuannya itu 2 orang, maka keduanya mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Seterusnya, adik-beradik perempuan kandung itu juga boleh memperoleh asabah bil ghair, iaitu asabah baki. Dia dapat baki asabah kalau syaratnya apa? Wujud yang setaraf dengannya. Adik-beradik perempuan wujud bersama adik-beradik lelaki kandung. Adik-beradik perempuan kandung wujud bersama adik-beradik lelaki kandung. Dalilnya daripada surah yang sama, surah An-Nisa ayat 176. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan
فللذكر مثل حظ الأنثيين. Artinya, dan sekiranya mereka saudara-saudara itu ramai lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang lelaki menyamai bahagian dua orang perempuan. Keempat, adik-beradik perempuan kandung dia boleh mendapat asbah ma'al ghair jika ketika itu wujud anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Anak perempuan dengan cucu perempuan tu dia dapat furud, tetapi yang adik-beradik perempuan kandung ni dia dapat asbah. Ini berdasarkan hadis riwayat sahih Al-Bukhari, hadis nombor 6736. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku akan memutuskan hal ini sebagaimana keputusan Nabi SAW. Bagi anak perempuan separuh, 1/2. Bagi cucu perempuan mendapat 1/6 sebagai penyempurna 2/3, dan baki harta adalah untuk saudara perempuan. Daripada hadis tersebut menunjukkan saudara perempuan, adik-beradik perempuan kandung, dia mendapat asbah kerana wujudnya anak perempuan. Yang kelima, Yang kelima, adik-beradik perempuan kandung ini dia boleh terhijab, dia boleh mahjub jika wujudnya furuk lelaki seperti anak dan cucu, ataupun usul lelaki seperti bapa dan datuk. Ini berdasarkan ayat yang sama, surah An-Nisa ayat 176, ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Sadaqallahul azim. Maksudnya, mereka yang ini orang-orang Islam umatmu meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad mengenai masalah al-kalalah. Maka para ulama membincangkan dan berijma'. Al-kalalah mengikut ijma' ulama bermaksud situasi di mana si mati meninggal tanpa sebarang furuk dan tanpa sebarang usul. Tak ada anak, tak ada cucu, tak ada bapa, tak ada datuk. Jika keadaan si mati begitu dan dia ada adik-beradik perempuan kandung, maka adik-beradik perempuan kandung itu layak dapat furud. Tapi kalau wujud furuk, wujud usul, bermakna dia terhijab. Baik. Maka jika kita bincangkan mengikut soalan yang diberikan kepada kami, situasi kami, adik-beradik kandung perempuan itu asalnya dia terhijab kerana wujud anak lelaki. Sebab si waris meninggalkan anak lelaki. Tetapi oleh disebabkan anak lelaki itu membunuh si mati, anak lelaki itu daripada layak dapat furud, dia jadi terhalang. Bila terhalang, dia terkeluar daripada waris penerima furud. Bila terkeluar, maka dianggap tiada. Maka bila dianggap tiada, maksudnya tidak ada lagi orang yang menghijab adik-beradik perempuan. Maka sebab itu adik-beradik perempuan kandung itu dia layak memperoleh asbah ma'al ghair. Dia dapat asbah ma'al ghair kerana wujudnya anak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrina binti Husin dan pada bahagian ini saya akan menerangkan mengenai zawil arham. Secara ringkasnya, zawil arham ialah kerabat yang bukan daripada golongan ashabul furud dan juga bukan daripada golongan ashabah. Maksudnya mereka mempunyai hubungan kekeluargaan yang dengan si mati tetapi tidak termasuk dalam waris utama yang telah ditetapkan bahagiannya, dan juga bukan waris yang menerima baki secara asabah. Dalam slide ini, zawil arham dibahagikan kepada zawil arham lelaki dan zawil arham perempuan. Bagi zawil arham lelaki, terdapat 7 golongan yang disenaraikan. Yang pertama ialah cucu lelaki daripada anak perempuan. Contohnya, si mati mempunyai seorang anak perempuan dan anak perempuan tersebut mempunyai seorang anak lelaki. Cucu lelaki tersebut termasuk dalam golongan zawil arham kerana hubungannya dengan si mati melalui anak perempuan. Yang kedua ialah anak lelaki daripada adik-beradik seibu. Yang ketiga ialah anak lelaki daripada adik-beradik perempuan. Yang keempat, pakcik sebelah bapa yang seibu. Yang kelima ialah anak lelaki daripada pakcik sebelah bapa yang seibu. Keenam ialah datuk sebelah ibu. Yang ketujuh ialah pakcik sebelah ibu. Yang seterusnya terdapat juga 7 golongan zawil arham perempuan. Yang pertama ialah makcik sebelah bapa. Yang kedua ialah makcik sebelah ibu.
Yang ketiga ialah cucu perempuan daripada anak perempuan. Yang keempat ialah ibu kepada datuk lelaki. Yang kelima adalah anak perempuan daripada pakcik. Yang keenam ialah anak perempuan daripada adik-beradik lelaki. Sama ada adik-beradik seibu sebapa ataupun seibu. Dan ketujuh ialah anak perempuan daripada adik-beradik perempuan. Sama ada ibu kandung ataupun seibu. Untuk memudahkan kita mengenal pasti zawi arham, kita boleh menggunakan satu kaedah mudah seperti yang ditunjukkan dalam slide. Sekiranya seseorang ahli keluarga mempunyai hubungan dengan si mati melalui orang perempuan, kebiasaannya mereka termasuk dalam golongan zawi arham. Contohnya ialah cucu daripada anak perempuan, walaupun ia merupakan cucu kepada si mati, hubungannya dengan si mati adalah melalui orang perempuan, iaitu ibunya. Begitu juga dengan datuk sebelah ibu. Hubungan si mati adalah melalui ibu si mati. Oleh itu, beliau juga termasuk dalam golongan zawi arham seperti yang disenaraikan dalam slide. Jika kita kaitkan dengan kes Nadirah yang telah dibincangkan sebelum ini, Nadirah mempunyai seorang cucu lelaki daripada anak perempuannya. Cucu lelaki tersebut merupakan contoh yang sangat jelas bagi zawi arham. Ini kerana dia mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Nadirah melalui anak perempuan Nadirah. Jadi dalam soalan tersebut, kita dapati perkataan cucu lelaki daripada anak perempuan, kita boleh terus mengenal pasti bahawa cucu tersebut berada dalam kategori zawi arham. Sebagai kesimpulannya, zawi arham ialah kerabat si mati yang bukan ashabul furud dan bukan asabah. Golongan ini terdiri daripada waris lelaki dan waris perempuan seperti yang disenaraikan di dalam slide. Seterusnya ialah mengenai hijab dalam pembahagian harta pusaka. Pertama sekali, kita lihat kepada pengertian hijab. Dari segi bahasa, hijab bermaksud halangan. Manakala dari segi istilah, hijab bermaksud menghalang seseorang yang layak menerima pusaka daripada menerima pusaka sama ada ke semuanya atau sebahagian daripadanya. Secara mudahnya, seseorang itu pada asalnya memang layak menjadi waris, tetapi disebabkan keadaan tertentu, bahagiannya boleh terhalang sama ada sepenuhnya ataupun sebahagian sahaja. Dalam ilmu faraid, hijab dibahagikan kepada dua jenis, iaitu hijab pengharaman dan hijab pengurangan. Yang pertama ialah hijab pengharaman. Hijab pengharaman bermaksud menghalang seseorang waris daripada menerima pusaka sama sekali. Maksudnya waris tersebut pada asalnya layak menerima pusaka, tetapi disebabkan penghalang dalam susunan waris, dia tidak mendapat sebarang bahagian. Jadi untuk memudahkan kita mengingatinya, hijab pengharaman bermaksud bahagian waris menjadi kosong atau tidak mendapat pusaka sama sekali. Seterusnya ialah hijab pengurangan. Hijab pengurangan pula bermaksud menghalang seseorang daripada menerima sebahagian hak pusakanya. Dalam keadaan ini, waris tersebut masih menerima pusaka tetapi bahagiannya berkurang daripada kadar asal. Contohnya yang terdapat dalam slide ialah bahagian suami. Sekiranya si mati tidak mempunyai anak, suami boleh menerima 1/2 daripada harta pusaka. Tetapi apabila si mati mempunyai anak, bahagian suami akan berkurang daripada 1/2 kepada 1/4. Ini menunjukkan bahawa suami masih menjadi waris dan masih menerima pusaka, cuma jumlah bahagiannya menjadi lebih kecil. Jadi perkara yang penting ialah kita bezakan hijab pengharaman, waris tidak mendapat pusaka sama sekali. Manakala hijab pengurangan, waris masih mendapat pusaka tetapi bahagiannya berkurang. Dalam kes yang diberikan, Tirmizi adalah anak lelaki Nadirah. Pada asalnya, sebagai anak lelaki, Tirmizi merupakan waris yang layak menerima harta pusaka ibunya. Namun Nadirah meninggal dunia akibat dibunuh oleh Tirmizi sendiri. Oleh sebab pembunuhan yang merupakan penghalang pusaka, maka Tirmizi tidak berhak menerima bahagian pusaka daripada Nadirah. Perkara ini perlu dibezakan daripada hijab pengharaman.
Dalam menghalang pusaka seseorang itu, hilang kelayakan untuk menerima pusaka. Manakala hijab seseorang itu masih mempunyai kelayakan sebagai waris, tetapi tidak mendapat pusaka kerana kewujudan waris lain yang lebih kuat. Jadi dalam kes Tirmizi ini, Tirmizi bukan dihijab oleh waris lain, tetapi dia tidak mewarisi harta tersebut kerana wujudnya penghalang pusaka iaitu pembunuhan. Sebagai kesimpulan, konsep hijab penting dalam ilmu faraid kerana ia membantu kita menentukan sama ada seseorang waris itu berhak menerima bahagian penuh, menerima bahagian yang telah dikurangkan ataupun tidak menerima pusaka sama sekali. Selepas memahami konsep ini, kita akan lebih mudah menentukan kedudukan setiap waris dalam sesuatu masalah pembahagian harta. Sekian saja penerangan saya mengenai hijab. Saya serahkan kepada sahabat saya untuk slide seterusnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Isnin, KIDL 240944016. Okey, saya akan menyambung tentang keterangan cara pengiraan faraid. Okey, berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh sahabat-sahabat saya, waris yang terlibat adalah seperti yang tertera pada slide, iaitu yang pertama ialah 2 orang anak perempuan si mati dan 2 orang adik perempuan kandung si mati, iaitu Hanisa dengan Wafa. Okey, 2 orang anak perempuan si mati ni mendapat bahagian 2/3, manakala adik-beradik kandung si mati mendapat as-saubah ma'al ghairi kerana wujudnya bersama dengan anak perempuan si mati itu tadi. Okey, setiap bahagian perlu dikalikan dengan 2 kerana bahagian as-saubah ma'al ghairi ni tadi akan berkongsi 2 orang. Okey, jadi setelah dikalikan, bahagian 2 anak perempuan menjadi 4/6 dan bahagian 2 adik-beradik kandung menjadi 2/6. Jadi kesimpulannya, bagaimana nak dapatkan asal masalah? Okey, asal masalahnya ialah 6 kerana dapati daripada kaedah tamasul. Okey, kerana bahagian fardu yang sama bilangannya iaitu 6. Kesimpulannya, setiap anak perempuan akan mendapat masing-masing 2/6 dan adik perempuan kandung masing-masing mendapat 1/6. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rumusan dan kesimpulan tentang ilmu faraid. Faraid merupakan sistem pembagian harta pusaka yang telah ditetapkan oleh syarak bagi memastikan hak setiap waris yang layak terpelihara. Melalui pembentangan ini, kita dapat memahami maksud faraid, golongan waris, bahagian yang diterima oleh setiap waris serta kepentingan melaksanakan pembahagian harta secara adil dan mengikut hukum Islam. Dan juga setiap umat Islam perlu mempunyai pengetahuan asas tentang faraid supaya urusan harta pusaka dapat diselesaikan dengan betul bagi mengelakkan perselisihan antara ahli keluarga dan memastikan waris tidak teraniaya. Itu sahaja daripada kami. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.